salam sejahtera. Saya Nurhani Syamimi, wartawan dari AK Jitra TV. Hari ini berlangsungnya kejohanan merentas alam peringkat sekolah menengah kebahasaan Jitra yang dianjurkan oleh pihak sekolah dengan penyertaan semua pelajar bagi memupuk gaya hidup sihat serta menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid. Kejohanan ini bukan sahaja menguji tahap kecergasan fizikal, malah turut mengeratkan hubungan silaturahim antara murid, guru dan warga sekolah. Sepanjang kejohanan berlangsung, para peserta menunjukkan semangat juang yang tinggi serta disiplin yang baik dalam menyempurnakan larian yang telah ditetapkan. Guys, hari ni kami ada sesi terjah bersama orang. Okay, kita ada 4 orang. Boleh perkenalkan diri? Hai, nama kami Dani. Kami kata 3. 3 apa? 3 diamond. Okay, macam mana hari ni? Okay lah, Alhamdulillah hari ni tak ada casualty yang teruk sangat. Paling-paling pun kram, sakit pungkak, demam tu je. Okay. Okay, boleh perkenalkan diri? Nama saya Nur Aisyah Kisina. Gelar saya Pak Emerald. Hampa rasa rumah mana yang akan menang? Of course Mutiara. Of course Mutiara juara. Okay, Hampa boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Nama saya Kristina Ong. Saya dari kelas 4 Amethyst. Okay, Hampa, macam mana perasaan Hampa bila sampai kat garisan penamat? Saya rasa sangat penat dan saya rasa saya dah tak mau lari dah lepas ni. Hampa dapat nombor berapa? Nombor 4 nampak. Hampa rasa rumah mana yang akan menang lagi? Mutiara menang. Kejohanan merentas alam ini diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang serta sesi bergambar sebagai kenangan. Diharapkan penganjuran program seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang demi melahirkan generasi yang aktif, sihat dan berdaya saing. Sekian sahaja dari saya, Nurhani Syamimi, wartawan dari AK Jitra TV. La 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 la